Fighter naked bike. Tipu lah kalau tak tahu motor apa ni. Ni, the master of top MT-15. Dari segi features untuk MT-15 ni, sorry lah, kalah. Habis. Out. Tapi dari segi design, position riding dengan ketahanan enjin, aku terus terang memang nombor 1 kat Malaysia. Dari segi dia punya design dia, tengok ah, macam Predator boleh, lipas boleh. Tapi ikut suka hati korang lah, yang penting gempak. Untuk overall look dia memang nampak gah habis, nampak masculine. Walaupun CC yang kecil, tapi dia punya design dia memang mantap. Untuk motor ni, dia ada sekali dengan sistem VVA, Variable Valve Actuation. Bila korang dalam top speed, dia akan tambah power output untuk korang punya motor. Macam VTEC guys. Untuk yang kaki makeup, motor ni korang tak payah semak kepala dah nak cari kat mana. Bag kuning ada, bag orange ada, segala jenis bag semua ada. Tapi satu je lah, duit kena ada lah. Untuk position riding pula, korang tak payah fikir. Budak-budak sport bike tahu lah macam mana, betapa periknya motor macam ni. Ni tengok, santai, tak ada beban. Korang duduk boleh selesa, ride jauh pun mantap. So, untuk kesimpulannya, motor ni memang mantap untuk beginner-beginner yang nak try bawa motor sport bike. Korang boleh try bawa ni dulu. So, macam biasa, siapa yang berminat, motor ni ada dari stock warna hitam dan juga warna grey. Boleh isi beg biru dekat bawah, kita bagi jadi ngam.